mana? Kita nak ke pusat bantuan? Jambatan dah rosak. Kalau tunggu bantuan, mesti lambat. Mungkin ada cara lain kot. Setiap masalah ada penyelesaian jika kita berfikir secara kreatif. Saya tahu apa yang kita boleh buat. Sekolah jadi panduan, mencari jalan. Jom bina jambatan terapung sementara. Betul ke boleh? Jom kita cuba dulu. Bersama rakan kami berdiri, tak kira kecil atau besar, kami mampu mencipta. Mereka masih budak. Tak pasti ni akan berjaya. Jangan putus asa. Kita buat yang terbaik Pegang kuat tali tu. Dah hampir siap. Sikit lagi. Jabatan itu kokoh. Terbaik. Terima kasih anak-anak. Kamu semua telah membantu kampung ini. Kami cuma gunakan apa yang kami tahu untuk membantu. Usia bukan menghalang untuk membawa perubahan dengan keyakinan dan kemahiran menyelesaikan masalah. Setiap murid mampu membantu masyarakat. Ilmu di sekolah jadi panduan, mencari jalan, menyelesaikan dengan keyakinan di hati. Bersama rakan kami berdiri, tak kira kecil atau besar, kami mampu mencipta sinar. Sara adil